Bila Kementerian Pendidikan tak boleh dipersoal, tak boleh diusik, apa yang terjadi pada sekolah kita? Sepuluh kes dalam 3 bulan saja. Semua berlaku di tempat yang kononnya paling selamat. Sekolah, tempat anak belajar. Bukan tempat mereka mati. Tapi bila kita tegur, mereka kata, "Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami." Bila kita persoal, mereka kata, "Kita sudah minta kementerian yang berkaitan untuk mengambil tindakan." Nyawa anak-anak terus hilang. Sekolah bukan lagi lahirkan harapan negara, tapi pembuli, perogol dan pembunuh. Dan semua ini bermula bila sistem gagal ditegur. Kalau tak boleh ditegur, tak boleh dipersoal, lebih baik letak jawatan je.